Kawal kebocoran duit dengan emas. Betul, emas lebih suka bocor jika dibandingkan dengan wang tunai. Wang tunai hari ini sangat mudah untuk dikeluarkan. Kita boleh pilih untuk pergi cucuk di ATM, online transfer, e-wallet, QR dan sebagainya. Sangat-sangat mudah dan laju kecairan. Tidak ada tempoh bertenang, sebab itulah wang cepat habis. Emas pula kalau nak jual, ambil masa dan memiliki cooling period untuk bertenang. Kecairan emas mengambil masa 15 minit sehingga 3 hari untuk dijual. Bergantung kepada emas di tangan atau emas di dalam akaun. Pilihlah jenama emas yang senang beli, senang pajak dan juga senang jual. Emas masih lagi alat keuangan yang baik kerana paling lama nak dicairkan hanya 3 hari maksimum. Berbanding kita nak jual rumah, tanah, dusun yang kecairannya perlukan 3 bulan sehingga setahun, malah ada kalanya melebihi setahun. Tak dapat dinafikan, dana kecemasan dalam bentuk tunai perlu untuk kegunaan short term. Contohnya kereta rosak dan sebagainya. Selebihnya, dana kecemasan lebih baik disimpan dalam bentuk emas supaya lebih bertahan lama. Dana kecemasan yang baik perlulah sesuatu yang mudah cair tetapi sukar untuk dikeluarkan untuk memastikan ia lebih bertahan. Dengan itu, kekayaan lebih sukar untuk bocor. Maka emas adalah alat keuangan yang terbaik. Anda berminat untuk mulakan simpanan emas hari ini? Boleh bermula dengan akaun Emascape di Public Gold. Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.